Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim, saya Anastasia Lecemi, anak perempuan Iswaran dari tahun 6. Cerita saya pada hari ini ialah Karnival Semarak Perpaduan. Pada suatu hari, sekolah saya telah mengadakan Karnival Semarak Perpaduan. Karnival ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara murid yang berbilangan kaum, agama dan budaya. Semua murid hadir dengan penuh semangat sambil memakai pakaian tradisional masing-masing. Suasana sekolah sungguh meriah. Ada yang memakai baju Melayu, cop sam, sari dan pakaian antik, Sabah serta Sarawak. Pelbagai gerai turut dibuka, antaranya ialah gerai makanan tradisional, permainan rakyat, seni kraft dan persembahan kebudayaan. Murid-murid bekerjasama menjaga gerai tanpa mengira bangsa dan agama. Saya bersama rakan-rakan telah menyertai pertandingan membuat kolaj bertemakan perpaduan. Kami berbincang, berkongsi idea dan saling membantu menyiapkan hasil kerja. Walaupun mempunyai pendapat yang berbeza, kami menghormati pandangan antara satu sama lain. Akhirnya, kolej kami berjaya memenangi tempat pertama. Selepas itu, kami menyaksikan persembahan kebudayaan tarian singa, tarian klasik India serta tarian etnik dipersembahkan dengan penuh warna-warni. Tepukan gemuruh bergema di dewan. Kami berasa bangga kerana dapat mengenali keunikan budaya rakyat Malaysia. Daripada karnival ini, saya belajar bahawa perpaduan bermula dengan sikap saling menghormati, bekerjasama dan bertolak ansur. Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan bahasa, kita tetap satu keluarga besar yang hidup dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersama-sama menyemangatkan semangat perpaduan demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih.